Ada riwayat kata dak Nabi Khidir dia tenung. Moga dia wali kan. Tak pakai kapok dah. Dia tengok di kepala perahu. Pom, pecah kepala perahu. Cabut habis. Pom. Sodah masuk air lah kata. Orang tua tu nyanyo ke orang tua tu. Sodah penuh lah kapal. Sodah lah cacak lah. Tak sampai tergelar. Tapi cacak lah jadi terbekoh. Jadi kapal dia. Sodah kata. Orang tua tu susah-susah. Pergi baiki kapal dia. Ngang cacak lagu tu. Nabi Musa pun cuik Nabi Khidir. Orang lain tak perasan berlaku. Mungkin wali dengan Nabi tu kat ni. Wali tu tengok pom pecah kepala kapal. Nabi Musa kata, Khidir muat apa dia saat ni? Orang lain tak perasan. Nabi Musa mungkin dia Nabi. Bapaknya. Bapak mu pecah kapal. Buat kerja ni tak molek nyanyo. Orang tua tu kata Allah. Tuan juruh dia layak kita molek. Biar mu pecah kapal dia bapa lah buat kerja lagu ni. Tidak hamba royak dah. Jangan hamba bersedah. Jangan tanya apa hamba buat gapo-gapo. Allah tak ingat wahai tok guru hamba. Nampak Nabi Musa royak kepada Nabi Khidir. Minta maaf bapa Allah. Hamba ni silap ni kata Allah ni tak sabar betul sungguh. Mu kata tak sabar. Ilmu ni pelik sungguh. Gi naik. Gi turun perahu pula. Jumpa budak-budak main. Jumpa budak-budak. Tengoklah budak-budak juru-juru comel-comel. Nabi Khidir pegang seorang budak. Ada riwayat